Assalamualaikum. So hari ni saya dekat Baling Kedah. Belakang ni ada Gunung Baling. So nak tunjuk dekat you guys kawasan persekitaran ni. Kejap. So baru-baru ni adalah macam viral dekat TikTok kan, art dinding ni kan, lukisan-lukisan dekat dinding. So dekat sinilah, dekat Pekan Baling. So ni kawasan persekitaran dia. Cantik lah dia punya lukisan dekat dinding. So ni arch dekat belakang. Cantik. Memang cantik lah. Ini lagi my friend. Hi. What's up bro? What's up bro? So kejap lah, nanti kita tengok lagi lah apa yang menarik di sini. So tengoklah. Sebenarnya aku macam malas mood nak bercakap, tapi aku macam nak buat video. So korang enjoy je lah apa yang aku record ni. Hai pakcik. So ada post. Ni ada apa ni? 100 biji getah asli. Ini kawasan memang cantik lah. So pakcik ni tengah berniaga apa ni? So kita belilah satu roti kot. Cing. Ada burung. Kalau mai Baling ni boleh singgahlah dekat sini. I love Baling. So sini kalau malam ada lampu, tu ada Gunung Baling. Kalau korang rajin boleh hiking dekat gunung ni. Ini Gunung Baling. Kalau orang yang minat aktiviti hiking, so Gunung Baling ni adalah one of gunung yang akan di hiking lah. So inilah Gunung Baling. Bye Baling, see you again.